tuntutan jenayah. Jenayah ni maknanya tindakan yang boleh dibuat berdasarkan kepada kanun acara jenayah. So tengok kepada apa jenayah yang dia dah buat. Macam tadi yang Cik Sapuan beritahu, dia masuk ke kawasan tanah kita, itu dah kira menceroboh. So maknanya tindakan tu boleh dibuat oleh pihak berkuasa lah, polis lah dalam kes ni. So kalau boleh jangan tembak lah. Kita tak, bukan US. Sebab saya waktu kecil-kecil dulu, mak saya selalu cakap, kau pergilah tanah Pak Leman tu, hasil lagi Pak Leman tembak kau tahu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam berkooperasi, salam Ramadan Karim, salam Malaysia Madani. Bagi tahun 2025 ini adalah musim yang episod yang pertama, yang mana belum pernah tengok lagi podcast gitu. Kita sarankan untuk tengok beberapa perubahan yang telah dibuat oleh pendahulu kita, yang mana sebelum ni dia menggunakan mic surau. Lepas tu dia upgrade. Dia upgrade gunakan mic yang clip. Kemudian jadilah seperti hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada timbalan kami, iaitu Encik Firdaus Syahri dan juga Cik Megat. Terima kasih kerana telah menunjukkan jalan untuk kita membuat podcast seperti pada hari inilah, iaitu podcast gitu. Dan untuk makluman semua, kita tidak kesorangan. Saya ditemani oleh seorang lagi host, yang mana saya menggunakan prinsip res ipsa loquitur, yang mana tetamu kita mungkin lebih arif lah mengenai perkara ini. Saya menjemputlah co-host saya untuk menerangkan sedikit sebanyak lah tadi dia. Nama saya Safwan. So, saya akan menjadi co-host kepada kita punya podcast lah, gitu, bagi tahun 2025 ni. Ya, ini episod pertama. Ini episod pertama, pengalaman pertama saya, dan saya tak pernah lagi ikuti mana-mana podcast. So terima kasih kepada penganjur untuk melibatkan saya di dalam podcast kali ni lah. Cumanya saya sedikit nervous lah, Encik Aris. Jangan macam tu. Ini pun saya juga pertama kali lah. Macam mana nak overcome perasaan ni? Saya rasa kita borak je kot. Kita borak santai lah. Borak santai. Konsep kita pun gitu pun santai kan. Berkat Ramadan ni, Ramadan Karim, InsyaAllah. Walaupun berbaki beberapa hari lagi, kita ambil tu untuk kita kick off kita punya podcast. Dan kita menjemput kita punya tetamu. Sebelum tu kita kena cerita dulu lah. Yang mana tetamu kita ni bukan calang-calang lah tetamu. Dia hari seorang pengurusi. Dia daripada koperasi lah. Ya, daripada koperasi. Pengurusi koperasi. Walaupun koperasi dia bukan koperasi koperasi yang berkasa besar. Kita jemput walaupun koperasi baru, tunas muda, kita panggil koperasi mikro lah. Koperasi mikro. Koperasi mikro lah. Untuk Maman, sebenarnya koperasi mikro ni yang suara dia kita perlu dengar. Betul. Kita perlu gemakan dia dalam gerakan koperasi. Dan untuk kita mencapai sasaran 73 bilion dasar koperasi negara tu, kita perlukan 73 bilion. Ya, betul. 2030 punya untuk capai sasaran tu kita perlukan lebih banyak koperasi menyumbang kepada perolehan tersebut lah. Tetamu kita ni daripada Koperasi An-Nadi. Koperasi An-Nadi, seorang pengurusi, dan beliau juga merupakan seorang peguam hartanah daripada Saleh dan Aizat, firma Saleh dan Aizat. Tetamu kita bukan kaleng-kaleng ni. Maknanya boleh cerita lah. Kita menjemput Tuan Aizat Ismail untuk memperkenalkan diri dia dan cerita sikit kenapa kita beria sangat nak tubuh koperasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Arif dan juga Cik Safwan. Dan terima kasih kepada pihak SKM atas kesudian menjemput saya lah dalam podcast yang difahamkan hari ini merupakan podcast pertama. Ya, betul. Untuk gitu. Jadi kita punya tetamu kick off lah ni. Ya, kick off kita lah. Semangat Ramadan lah. Tu bila mula-mula dimaklumkan tu saya rasa terharu pula kan. Oh, ini jadi guest pertama ni mesti something special kan yang kita nak tunjukkan pada hari ni lah. Yalah, untuk makluman sebenarnya kita nak buat di tempat Cik Aizat, tapi Cik Aizat boleh cerita dululah latar koperasi. Kenapa nak pula buat tu selepas 2023, yang mana kita mengalami PKP, COVID selepas tu. Orang kata bisnes mungkin baru nak bertatih dan sebagainya. Kenapa pilih tahun tu dan kita nak kick off tahun tu lah? Untuk menjawab soalan daripada Cik Arif tu, sebenarnya kita mulakan koperasi ni atas dasar kita nak mengumpulkan anggota di kalangan alumni Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang ataupun SMAP Kajang lah. SMAP Kajang masa ringkas secara ringkasnya. An-Nadi ni sebenarnya adalah satu koperasi yang menghimpunkan alumni daripada SMAP Kajang. Okay, so bila kami asalnya kami tubuhkan persatuan ataupun pertubuhan alumni. So bila dah buat pertubuhan alumni tu, kami rasakan bahawa adanya keperluan untuk adakan pula platform untuk ahli-ahli berniaga.
Okey. Jadi bila ahli nak berniaga ni, masing-masing ada idea yang macam-macam lah. Jadi saya rasakan ketika itu, yang kita cerita ni pada tahun 2015 lagi sebenarnya. Okey. Oh, dah lama lagi. lagi. Lama dah. Okey, Ini so, dah ada lama lah. Ya, so lebih daripada, kalau ini 2025 dah 10 tahun lah lebih kurang kan ya. So masa 2015 tu kami dah pun orang kata apa berbincang. Dan ketika itu adalah yang kata nak buat syarikat senian berhad, ada yang nak buat enterprise dan sebagainya. Jadi masa tu kami merasakan bahawa kalau katalah kita buat syarikat senian berhad, kita nak siapa pula jadi direkturnya? Siapa pula yang jadi shareholdernya kan? Lepas tu apa perniagaan yang nak dibuat? Lepas tu dari segi nak kumpulkan modal share dan sebagainya, adakah benda tu platform yang terbaik untuk kita dari segi ketelusan dan sebagainya. Jadi itu yang saya menyuarakan hasrat, lebih baik kita buat koperasi. Sebab koperasi ni dari segi tadbir urusnya, dari segi tata caranya, dari segi tata kelolanya, semuanya memang ada di bawah akta. Dan kita tak boleh lah nak orang kata apa sewenang-wenangnya kita nak tadbir urus koperasi tu. Tadi Tuan Aizat ada sebut sebelum ni kita operate sebagai persatuan lah. Dan kita pun memang kalau macam Cik Safwa dan saya pernah berada di negeri, kadang-kadang memang kita pernah terima permohonan pendaftaran koperasi daripada persatuan dan sebagainya lah. Jadi apa yang Tuan Aizat tengok kekangan persatuan sampai perlu tubuhkan koperasi tadilah? Memang dia tak boleh berniaga ke ataupun macam mana? Sebaik-baiknya kita elakkan daripada persatuan tu menjadi platform untuk menjana keuntungan lah. Sebab kita nama pun sebagai persatuan yang tidak orang kata apa bukannya non-profit organisation lah kan. Kita bukannya satu platform untuk kita menjana keuntungan di situ. Kalau kita melalui persatuan, nanti orang akan nampak persatuan ni dia punya hala tuju ni dah berbeza. Tetapi kalau misalnya kita wujudkan koperasi ni memang hala tujunya untuk menjana keuntungan ekonomi ahli dan anggota-anggotanya. Jadi itulah yang kita nampak memang itu platform yang paling sesuai lah. Itu yang kita beralih daripada wujudnya persatuan tu, kita buka pula koperasi. Okay, so tapi saya rasa saya percaya sebab yang koperasi ni ditubuhkan daripada alumni sekolah. So most of the people dalam koperasi ni pun orang-orang yang berjaya saya rasa. Dan saya yakin lah sebab yelah Cik Isaac sendiri pun bukan orang-orang biasa bagi saya kan. Seorang peguam hartanah. Jadi salah satu cara untuk mengeratkan ukhuwahnya adalah dengan tubuhnya koperasi dan share all the profit daripada koperasi ni untuk anggota-anggota dan juga rakan-rakan lah, senang cerita kan, rakan-rakan sekolah. Mungkin ada yang tak tahu Saya sendiri pun tak tahulah. Ni senang cerita kita lah yang tak tahu kena ngakui lah kejahilan kita Okay. So memang persatuan ni dia tak boleh buat keuntungan ke ataupun sesetengah persatuan boleh? Sebenarnya boleh, cuma tak digalakkan melalui platform persatuan tu sendiri sebab kita kita wujudkan persatuan tu atas objektif yang berbeza kan. Sebab persatuan alumni ni lebih kepada nak mengumpulkan ahli di kalangan alumni, nak berbakti balik kepada sekolah, nak berbakti balik kepada alumni itu sendiri dan sebagainya. Jadi bila kita wujudkan perniagaan di dalam persatuan tu sendiri, tak berapa cantik lah. Tu yang kita kena ada satu platform yang lain lah, senang cerita. Jadi mana yang di luar sana yang masih lagi belum tubuh koperasi, kita galakkan lah untuk tubuh, kerana dia boleh orang kata melepasi kekangan tersebut lah. Dan dia lebih jelas lah, ada audit, mesyuarat agung. Jadi anggota ni ada demokrasi dalam tu. Jadi kita nak tahu sikit lah berapa ramai dah anggota dan juga modal share yang dikumpulkan lah koperasi. Kadang-kadang setengah koperasi baru ni, dia orang kata nak tunggu bantuan baru nak kumpul modal share. Itu yang kita nak dengar sendiri lah daripada koperasi An-Nadi ni sebagai koperasi mikro. Okey, nak cerita daripada permulaan bila kami tubuhkan koperasi An-Nadi ni, saya rasa kebanyakan koperasi menghadapi masalah yang sama, kesulitan yang sama, iaitu mengumpulkan modal share dan juga mengumpulkan keahlian lah. Modus operandi yang kami jalankan sebenarnya di koperasi An-Nadi ni, bila kami mula-mula nak buat masa, ingat lagi saya, masa mesyuarat agung permulaan MAP sebelum koperasi itu didaftarkan lagi, masa tu kami berbincang sesama kami berapa modal share nak diletakkan. Ada yang nak letakkan terlalu rendah, mungkin RM100, RM200. Ada yang kata kalau rendah sangat kan nanti modalnya tak banyak, macam mana kita nak buat perniagaan kan. Jadi kami ambil keputusan untuk letakkan modal share tu agak tinggi sikit, iaitu RM2,000 untuk satu anggota lah. Okay, so yuran keahliannya RM100, modal share ni RM2,000. Ada sebab kenapa? Sebab bila kami mula-mula nak wujudkan koperasi An-Nadi ni, ketika itu sebenarnya kami dah nampak peluang perniagaan yang kami nak buat. Dan ketika itu sebenarnya ada satu permohonan ataupun permintaan daripada pihak sekolah
Bila cerita sekolah ni, sekolah saya lah. Ya, sekolah Smart Kajang tadi lah. tu, Okey. untuk mengadakan perkhidmatan dobi layan diri Okey. di dalam sekolah tu sendiri, asrama lah. Ya. Okay, jadi ketika tu saya dah pun berbincang dan dapat beberapa supplier yang dah memberikan sebut harga dan sebagainya. Dari situ kita dah tengok dah, oh ini korang-korang kita nak buat perkhidmatan dobi ni kita kena ada dalam RM50,000. RM50,000 itu berapa mesin? Ya, itu ada lebih kurang dalam 8 mesin basuh, 4 dryer. Okey, dia mana bukan spek industri. Bukan. Ini tapi Syarif, saya rasa sorry to interrupt. Saya rasa this is the a good approach lah untuk kita tumbuhkan koperasi, di mana kita tahu dulu apa kita nak buat. Kita dapatkan dulu the quotation and all the costing yang kita nak buat dalam koperasi ni, dan baru kita present kepada bakal-bakal anggota kita so that they have the idea lah. Berapa banyak modal yang kita perlukan untuk gerakkan bisnes pertama ni. Sebab jarang ada koperasi baru yang ada mindset yang macam ni. Sebab usually dia orang nak tumbuhkan koperasi is because dia orang saja nak tumbuhkan koperasi. Dia orang tak ada satu hala tuju atau misi lah, kita bagi tu misi untuk jana pendapatan di peringkat permulaan ni. And this is the good approach lah. Dan yang paling malang sekali adalah selepas 3 tahun tumbuh koperasi ataupun daftar koperasi tu, dia tanya pula kita apa nak buat dengan koperasi ni. Kita pula nak kena jawab untuk dia apa nak buat untuk koperasi kerja ni. Makan gaji. Kat tu kita nak nasihat dia apa bisnes nak. Sebab kalau kita punya pandangan, kita nak dapatkan turnover tu. Betul? Nak kejar dasar 73 bilion tu kan, 2030 menjelang 2030. Jadi kalau kita cadang, bukan cadang mesin basuh tadi kan, buka sesi minyak, ada modal lah kan. Itu dia. Kalau ikut pegawai lah, modal permulaan tu yang penting. Modal permulaan. Betul. So kalau tadi 8 tu bukan industri punya mesin lah, mana mesin macam di rumah tu lah. Dia panggil untuk domestik punya gunaan. Sebab kita dah buat kajian, kita tengok di sekolah terutamanya untuk pelajar-pelajar di sekolah menengah, kegunaan mesin basuh ni boleh dikatakan kekerapan mereka menggunakan tu lebih kepada sebelah malam ataupun di weekend. Okey. Hari sekolah pagi diorang jarang guna mesin. Jadi bila kami kira dari segi costing dan sebagainya, kenapa nak perlu ada mesin industri? Kenapa nak kena ambil package yang agak mahal dan sebagainya. Jadi kami fikir kita pakai domestik untuk permulaan. Maksudnya RM50,000 pasal untuk dapat 8 tu okey lah. Should be okey lah. Tapi di sekolah tu sendiri dia tak ada dobi. Macam saya dulu sekolah teknik, dia memang ada dobi, tapi kalau basuh tu bukan basuh sendiri lah, basuh tangan. Tapi itu kita kena hantar sendiri lah. Tapi dia ada maksimum lah tu, 5 helai je kena hantar kan. Tu 5 helai. Tapi dia ada dobi, dia kering apa semua siap lah. Tapi dekat Smart Kajang tak ada macam tu. Jangan review nama sekolah takut nanti kena ban nanti. Kita bagi Q je, teknik je. Tapi tak ada nak teknik tau. Sebelum kami adakan perkhidmatan dobi tu, memang dah ada perkhidmatan dobi, tapi secara orang kata tidak tersusun lah. Di mana penyedia-penyedia mesin basuh ni dia letakkan mungkin sebuah 2 buah mesin di asrama tu. Jadi mesin ni tak diselenggara dengan baik. Jadi itulah pihak sekolah menyuarakan hasrat kalau boleh kita buat secara sistematik lah. Dan tempat yang kami letakkan ni pun sebenarnya lebih berpusat. Ada 2 asrama, asrama putera dan juga asrama puteri. Jadi kami letak 2 tempat yang berbeza, tapi tempat tu berpusat. Maksudnya dia tak scattered. Jadi bila kami letakkan mesin basuh tersebut, alhamdulillah dengan penggunaan yang kami buat, sebab sistem yang kami jalankan tu guna pakai kad RFID. Jadi kami dia tak pakai token, tak pakai ringgit, kita pakai RFID card. Mana dalam bahasa Melayu sekarang ni nir tunai lah. Ya, betul. Nir tunai. RFID tu. Betul. First time saya baru tahu. Cashless kan. Banyak saya belajar daripada jadi co-host ni. Jadi bila pakai RFID tu dia lebih selamat, dan untuk top up RFID card tu dia ada mesin khas untuk top up. Jadi tumpuan pelajar ni dia lebih kepada orang kata kalau nak top up tu dia top up dekat mesin tu, dan dia tak perlu lagi lah nak cari sealing dan sebagainya untuk gunakan mesin tu. So sekarang ni sebenarnya benda tu dah jadi reality lah. Dah. Dah operate lah. Alhamdulillah. Maksudnya start 2023 tu daripada pendaftaran sehingga kepada aktiviti tu, berapa tempoh masa yang diperlukan untuk set up all the business and run the business? Cerita tentang ABP tadi tu masa mesyuarat agung permulaan tu kami dapat kumpulkan lebih kurang dalam 20 hari.
Dan selepas tu alhamdulillah lah from time to time tu dia dah bertambah. So sekarang ni kita dah ada 32. 32 orang. Okey lah. 32. Kalau 32 orang pun dah boleh set up satu bisnes. Modal tu berapa? 50? Modal macam tadi tu lebih kurang dalam untuk mesin tu lebih kurang dalam 50,000 lah. Okay. Ini pada kita ada satu kejayaan lah. Untuk Surviving dia keluar, skill lah untuk koperasi untuk mikro. dia keluar, betul. Untuk dia keluar daripada ketidakupayaan dia tu. Betul. Pencerahan. Itu adalah kemunculan daripada ketidakmatangan seseorang lah. Ini yang sebenarnya kita perlu terap pada kita punya kuasi-kuasi tunas. Bukan maksud tunas tu belia. Mikro tadi tu. Okey, sekarang ni ada berapa dah perniagaan? Satu lagi perniagaan yang kami buat adalah vending machine. Tapi vending machine tu tak banyak lah. Kami ada 2 unit saja. Dan yang juga di kawasan sekolah jugalah. Vending machine kami buat ada satu tempat lain di kawasan perumahan. Itu kami lebih kepada nak test market sebenarnya lah. Kita nak belajar cara macam mana nak mengendalikan mesin dan sebagainya lah. So ada 2 buah mesin yang kami beli secara second hand. So mungkin ramai yang tak tahu kalau misal kata tuan puan nak mulakan bisnes vending machine ni, nasihat saya lah pandangan saya tak perlu beli yang baru. Beli second hand beli yang second hand dan tuan puan boleh dapatkan mesin vending machine second hand ni dengan banyak. Ramai je orang yang nak, vendor-vendor yang nak jual dan sila akhir bulan mereka tawarkan mesin dan lokasi sekali. So maknanya kita boleh beli daripada diorang siap dengan lokasi yang memang dah tersedia lah. Berapa gap harga dengan yang new machine? Kalau baru mungkin half lebih kurang 15,000, 15 ke 16,000. Kalau baru. second hand mungkin kita boleh dapat dalam 6 ke 7,000 je. Itu separuh daripada harga tu. This is a good So opportunity. untuk dia pulang modal tu agak cepat lah. ROI dia mungkin dalam tempoh 2 tahun paling lambat pun boleh dapat lah insyaAllah. Okay, so kat situ ada tips kalau mana-mana koperasi yang nak baru nak start business, this is the way lah. I mean, this is a passive income. Salah satu lah kan. Betul. Salah Passive satu income yang macam laundry, vending machine is a very good for a long term punya business kan. Ya, betul. So ada berapa? 2 atau 3 business? Yang ketiga kami baru je melancarkan studio podcast. Dia ada podcast juga. Kau nanti kena share dengan kita berapa dia punya ni lah, kadar harga tu dan sebagainya. Boleh. Secara purata sebulan berapa pendapatan daripada 3 bisnes ni lah? Okay, untuk Dobi sebenarnya kita dah boleh agak disebabkan dia simple mathematics. Kita tengok number of student yang ada dekat sekolah. Kalau macam di Smart Kajian tu ada lebih kurang 700 pelajar. So kita boleh dapat sebulan lebih kurang dalam 3 ke 4 ribu lah. Itu maknanya selepas tolak sewaan, selepas tolak senggaraan, kalau misal kata ada bayaran-bayaran yang kita perlu keluarkan untuk technician datang dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan net kita dapat lebih kurang 3 ke 4 ribu sebulan lah. Kemudian yang untuk vending machine tu, vending machine ni satu perkara yang yang saya nak kongsikan di sini. Bila kita meniaga vending machine ni, kita kena pastikan lokasi yang kita nak letak tu berdekatan dengan tempat yang kita nak tinggal tu lah. Contoh macam saya tinggal di Kajang sebagai contoh kan. So vending machine yang saya nak letak ni lebih kurang jarak dengan rumah saya tu lebih kurang dalam 1 kilometer je. Okey. So kalau misal kata kita belum nak top up barang, sebagainya, jadi kita tak ada masalah lah. Dia jangan orang kata memang cita-cita tu besar tapi duduk di KL letaknya di Perlis. Tu dia akan jadi masalah lah. Dan vending machine tu dia akan jadi kosong je lah. Meniaga kosong lah kata ya. Jadi vending machine ni pula dari segi margin kita boleh assume lah margin dia dalam lingkungan 30 ke 40% untuk satu barang yang kita jual. Contoh i-tin kan so i-tin mungkin kita boleh dapat dekat secara pokal daripada market dekat kedai-kedai yang yang jual tu mungkin dalam 80 sen satu tin kan. So kita jual mungkin dalam RM2 ataupun tengoklah berapa harga yang kita boleh letakkan. Maknanya semua dalam game volume game lah. Volume game. Dia dalam bisnes memang macam tu lah, volume. Lebih besar lebih kurang margin lah. Okay, jadi saya rasa untuk round pertama ni cukup lah dengan soalan-soalan tu. Tapi sebelum kita pergi ke round kedua, sebelum kita rehat, ada beberapa soalan lah yang orang kata Cik Azad tak perlu jawab sekarang. Kita akan tanya soalan-soalan hartanah. Contohnya, dia dah memiliki hartanah tu lama. Dan LK masa tu tak pernah pun ambil kisah pasal hartanah tersebut lah. Akhirnya ada penceroboh yang masuk. Dan LK baru ambil alih. Benda tu dah berlarutan, pencerobohan tu mungkin dalam 10 atau lebih 10 tahun. Macam mana kau pasti nak ambil tindakan tu? Masih boleh ke? Ataupun kalau nak halau tu kena papasan ke? Mungkin boleh share sikit lah dengan kita. Kita kena ambil peluang ni. Kita kena ambil, kita kena korek sebanyak rahsia yang boleh. Jadi kalau berminat dengan soalan tersebut, boleh tunggu pada sesi yang seterusnya. Untuk zon tengah, pertama saya dapat tawaran kita kawan-kawan.
Okey, seperti mana yang kita janjikan tadi Cik Safwan, kita nak cerita pasal nak ambil berkat lah daripada Tuan Aizat selaku Kita peguam nak hartanah. korek sebanyak rahsia yang boleh korek. daripada peguam Betul. hartanah. Kadang-kadang kita faham macam pegawai kita di lapangan dia bukanlah tak ada ilmu, sebab untuk kita tahu mengenai selok-belok hartanah ni memang kena tahu Dia perundangan melibatkan hartanah. banyak perundangan Ya, dan macam kita pakar dalam perundangan koperasi. betul. Itu khusus kita lah. Kalau tanya tu tak tahu, dia mungkin dah boleh ambil suap pencen lah. Okay. Jadi ini salah satu kata berkat lah adanya podcast ni, kita boleh berkongsi ilmu daripada Tuan Aizat sendiri. Mana isu tadi tu adalah contohnya dia dah 10 tahun memiliki hartanah. LK bertukar, mungkin ada meninggal ataupun dalam mesyuarat agung dia dah tak dapat undi popular, naik orang baru dia nak buat sesuatu atas tanah tu, nak commercializekan ataupun nak mendapatkan keuntungan lah. Tapi halangan dia adalah pencerobohan di atas tanah tersebut lah. Dah duduk, Ada squatters lah. ya, tiba-tiba ada rumah masuk TNB, masuk air dan sebagainya. Dah develop lah tanah Dah tu. develop. Dan orang yang duduk situ pun dia kata, ni kami beli dengan orang sebelum ni. Jadi koperasi pun dah tak tahu ujung pangkal. Dan nak halau macam-macam, parang apa semua dia bawa lah. So isu macam ni mungkin macam mana kalau kita nak tackle lah. Pertama memang kena dapatkan peguam lah untuk selesaikan tu. Mungkin Cik Aizat boleh kongsikan sikit. Bila nak ulas tentang isu ni, sebenarnya sebelum kita beli tanah tu lagi, kita dah kena tengok tanah tu sendiri macam mana. Dia tak boleh orang kata nampak geraknya tu orang nak beli atas dasar percaya ke dia bukan macam Shopee lah tak boleh, tak boleh. Okey. Kita kena datang, kita tengok, orang kata buat site visit, tengok dulu betul-betul keadaan tanah tu macam mana. Kadang-kadang bila orang duk cerita, yalah, minta maaf cakap lah, kadang-kadang berurusan ni dengan ejen, ataupun broker lah kan. So bila ejen ni datang, dia bawa geran ataupun dia bawa lah gambar ke, ada satu proposal dia tunjukkan pada koperasi ni kan. So koperasi ni secara bulat-bulat percaya apa yang kawan ni cerita tu Sedangkan benda tu, langkah yang paling mustahak sekali yang kita kena buat, sebelum beli tanah ni, kita kena buat yang kita panggil carian tanah. Kita kena buat land search dulu. Itu yang tu apa yang kita nak tengok daripada land search tu? Land search ni, kalau masing-masing mungkin biasa dengar tentang land search ni, kita buat di pejabat tanah. Bayarannya murah je, RM30. RM30 daripada rugi RM30,000 tu. Ya, betul. So RM30. kita buat land search. Daripada land search tu kita boleh tahu siapa pemilik sebenar tanah tersebut, siap dengan alamat, nombor IC pemilik tersebut dinyatakan dalam land search tu. Itu first step Itu first step. Pertama. Lepas tu dekat situ juga kita boleh tengok tanah ni ada sekatan ataupun ada dia panggil dalam bahasa orang putih ni encumbrances. Dia sama dengan caveat dah? Berbeza. So maknanya contoh macam sekatan ni, tanah ini tidak boleh dipajak, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So dekat situ yang tu, kat situ kita boleh nampak sebenarnya bila kita nak beli tanah tu nanti, kita kena dapatkan konsen ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa dulu. Lepas tu macam yang tadi yang caveat apa semua tu kita panggil dia sebagai bebanan. Bebanan ni pula contoh, katalah tuan punya tanah ni dia ada buat loan dengan bank. Bila buat loan dengan bank, tanah tu digadaikan pula kepada bank. Jadi bila ada bebanan, contoh macam yang Cik Arif sebut, caveat kan. Caveat pun dinyatakan di dalam land search yang kita nak tengok tadi tu lah. Banyaklah maklumat yang boleh kita tengok. So kita boleh tengok transaksi terdahulu. Siapa pemilik asalnya, dia jual kepada A, dia jual kepada B, dia jual kepada C. Katalah owner yang sekarang ni C kan. So transaksi yang terdahulu tu pun dinyatakan di dalam land search tu juga. Sebab apa saya kata land search ni penting? Bila kita dah buat land search tu, kita dah tahu dah selok-belok history tanah tu macam mana, barulah kita mungkin lah kita boleh buat pertimbangan sama ada elok ke tidak beli tanah ni. Betul. Ini kadang-kadang dia dah macam tu, dah ada ceroboh datang tarik tangan kita, so kita selesai. So kita menghadap parang tu pula kan. Jadi tak beranilah, kita pun tak ada juga ilmu-ilmu kebal ni kan. Dan yang kedua, yang kalau saya boleh tambah sikit, datang tengok tanah tu sendiri macam Buat site mana. visit Buat site visit. Memang kena tengok. Kena tengok. Jangan buat macam Shopee lah. Shopee tu tak apa, barang order lain, barang sampai lain. Shopee tu teruk sangat. Saya pernah wife saya dia pernah nak beli kapet. Cantik kan kapet tu. Sampai-sampai besar dapat tangan je Jarif. Dan orang kata sebenarnya dalam beli tanah ni tak ada accidentally buy lah. Sebab dia satu jumlah yang besar. Kalau Shopee tu mungkin lah hari ni gaji kan, tengok tertekan. Tertekan. Biasa ni. Biasa lah. Biasa ni tertekan ni. Tapi kalau tengok dekat office kita tu, bukan saya lah punya barang. Banyak yang golongan-golongan wanita lah. So kalau kata yang dah terbeli tu macam mana? Dan dah terbeli ni pula, contoh lah, katalah tadi kita dah buat dah land search, dah buat, bila tengok site visit pun kita dah pergi
kan. Lepas tu kita mungkin lah sebabkan kekangan kewangan koperasi tak boleh nak mulakan projek dan sebagainya kat atas tanah tu, kita bersenyap sekejap Betul. Lama. dalam 2-3 tahun macam tu Betul. kan. Lepas tu datang balik, tahun yang keempat tu datang balik katakan. Datang balik tengok dah ada rumah pula kat situ. Bila kita tengok dah ada rumah, dah ada orang construct bangunan kat situ, dan kita pun tanya siapa pula orang ni kan. So ketika tu sebenarnya kita boleh katakan yang orang yang duduk atas tanah tu dia dah pun menceroboh. Dan bila dah berlaku kejadian macam tu, sebenarnya kita ada beberapa tindakan yang kita boleh buat lah. Okey, yang pertama sekali kita kena kenal pasti siapa orang yang menceroboh tu. Okey, baik. Kita kena tahu siapa orang menceroboh tu. Kalau katalah kita tanya dia baik-baik, dia tak nak jawab kan, ataupun mungkin dia tak bagi kerjasama dan sebagainya kan. Jadi Sebab dia mungkin dah terbeli daripada, contohnya saya lah, broker atas mana-mana, belilah tanah ni kan. Dia pun beli 30,000 kan macam. Dia mana dapat nak beli 300,000, 30,000 lagi murah beli dengan saya kan. Okey, bila kita dah tahu yang dah ada orang ceroboh tu, dan dia sendiri pun mungkin lah dia kata dia tak sengaja dah terbeli macam Cik Arif beritahu tadi tu kan. Jadi langkah yang sepatutnya yang kita kena buat, kita kena tunjukkan kena buktikan pemilikan kita ke atas tanah tadi tu. Okey. Dan sebab tu bila kita buat urusan jual beli tanah ni, kita kena pastikan nama kita sebagai pembeli didaftarkan di dalam geran. Itu yang paling wajib sekali lah. Dalam kanun tanah negara, kita kat Malaysia ni ada kanun tanah negara ataupun National Land Code. So kanun tanah negara ni telah menggariskan apa-apa dealings. Dealings ni maknanya apa-apa urusan perlu didaftarkan di registrar. Registrar tu maknanya pendaftar tanah lah. Jadi kalau katalah kita beli tanah ni tapi kita tak daftarkan nama kita sebagai pemilik, benda tu dah menyalahi akta tu sendiri. Cari penyakit dah tu. Memang dan kita tak boleh nak protect diri kita lah. Betul. Jadi bila berlaku macam tadi tu, maknanya kita kena tunjukkan, kita kena buktikan yang kita adalah pemilik berdaftar tanah tadi ni, dan kita kena lakukan usaha untuk keluarkan dia daripada situ, dengan cara pertama macam yang Cik Arif beritahu tadi, kita kena dapatkan khidmat nasihat daripada peguam. Untuk kita mulakan tindakan guaman lah ke atas squatters yang masuk tadi ni. Saya pun faham, kadang-kadang setengah isu tu nampak macam sama dengan lain-lain kes, tapi dia ada furuk-furuk dia, ada benda-benda cabang dia tu berbeza. Kadang-kadang nasihat yang diberikan oleh peguam pun berbeza. Tu yang kadang kita bagi tahu kena cek peguam. Betul. Okey, yang seterusnya kita boleh juga ambil tindakan kalau berlakunya kekerasan. Kekerasan contoh dia macam bawa tadi keluar parang apa semua. tiba-tiba dia nak mengganas dan sebagainya. Jadi kita ada polis untuk kita dapatkan bantuan. Kita boleh buat laporan polis, dan sebenarnya pihak berkuasa boleh ambil tindakan kalau berlakunya kekerasan. Okey. Cuma dia ada tempoh masa tak pencerobohan tu kita perlu mungkin buat laporan ataupun ambil tindakan perundangan? Ada yang saya dengar dia kata, ini dah lebih 5 tahun dah ni, tinggal je benda macam ni, ataupun dia kena buat satu tindakan yang lebih mahal lah, mungkin bayar pampasan dan sebagainya. Kalau ikutkan dalam dia panggil Limitation Act atau had masa. Limitation Act ni untuk kes-kes yang melibatkan tanah, kita ada masa sehingga 12 tahun. Lama. 12 tahun, ya. So maknanya kalau ada tindakan-tindakan yang kita perlu buat, mesti dalam lingkungan 12 tahun tersebut lah. So mana kalau kita tak jumpa peguam, jumpa pegawai scam, dia mungkin ialah kekurangan ilmu dan sebagainya ataupun pengetahuan lah. Benda ni pun kita pun baru tahu juga ni kan. Sebab ni bukan kita punya core business. Rasa soalan cepu emas saya adalah what happens selepas 12 tahun? Okay. Kalau selepas 12 tahun maknanya kita perlu buktikan bahawa dah ada tindakan yang kita buat dalam tempoh 12 tahun tu. Contoh katalah kita pernah memutus surat, kita pernah kalau misal kata dalam usaha undang-undang kita panggil letter of demand lah, surat tuntutan. Kita pernah keluarkan dalam tempoh 12 tahun tu. Itu dah cukup sebenarnya. Katalah sebelum ni even sekali pun dah tempoh 12 tahun. Sekali dah cukup. Mana dah ada natural justice yang kita dah memulakan tindakan undang-undang tu dah cukup. So itu je yang kita perlu buktikan. Bagi yang tak pernah langsung, ni kita cerita masa beli LK lain. Lepas 10 tahun dah tak popular, isu tanah ni tak guna apa semua, timbul dalam Mesyuarat Agung, kalah dia punya lembaga kan. Naik lembaga baru nak ambil tindakan. Masa tu dah tahun yang ke-15. Sebarang tindakan tak pernah ambil. So macam mana tu? Masa katalah baru come across perkara tersebut, ketika tu kalau kita nak mulakan tindakan, bukan nak kata tak boleh terus, boleh. Cuma dia punya jalan tu panjang sikit lah. Peguam tu nak kena buktikan macam-macam perkara. So back to basic balik tadi lah. Dia punya step tu kena ikut lah. Land search tadi bagi apa semua kena buat. Betul. So macam semalam saya ada kes tribunal, satu hikmah yang
ataupun butir-butir imah lah yang saya dapat daripada pengurusi tribunal. Dia kata proses perundangan ni tak ada shortcut, dia ada proses yang panjang. So macam tu jugalah, tak buat mesyuarat agung atau nak buat mesyuarat agung kena ikutlah proses tu, apa notis semua dan sebagainya. Sama juga dengan pembelian tanah ni, dia tak ada beli kita tersaja belilah sebab dalam Shopee dia tunjuk geran. Dia tak ada macam tu. Jangan buat perangai macam tu. Kalau ada orang bagi alasan tu, beritahu saya Encik Aris, saya bisa nak suruh dia tolong belikan saya tanah kot. Terus biar dia terbeli tanah saya. Harga tinggi lah. Harga tinggi tu masalah jugalah. Okey, so maknanya boleh, dan mungkin akan melibatkan pampasan juga selepas 12 tahun tu Benda boleh, tu bergantung berlaku dia, bergantung pada orang kata apa, case to case basis dan budi bicara mahkamah yang mendengar kes tu lah. Okay, biasa kalau kita tengok di tanah-tanah private kan, penceroboh boleh ditembak jika menceroboh tanah ni. Tu menyerogoh kan, tapi dia tak boleh ditembak lah. Yang saya tahu kalau kita ceroboh, kita boleh tembak dia. Ada poster kan, poster. Ada kuasa macam kat US lah. Memang benda tu legal ke? Sebenarnya tak berlaku. Bukan sewenang-wenangnya kita boleh tembak orang kan. Dia adalah orang kata garis panduan yang kita perlu patuhi. Menceroboh tu satu kesalahan. Satu kesalahan kalau kita cerita tentang civil, dia pun salah di sisi civil. Dan kriminal dan jenayah pun satu kesalahan jenayah Dia juga. boleh jadi dia tahap mana dia akan civil, tahap mana dia akan jadi jenayah. Mudah aja kita nak fahamkan. Bila civil ni melibatkan ganti rugi. Bila kita contoh macam kata tadi trespass, dia encroach tanah kita, dia buat bangunan atas tanah kita dan sebagainya. Hasil daripada bangunan yang dia didirikan tu menyebabkan kita mengalami kerugian. Kita tak boleh nak tanam pokok kat situ, kita tak boleh nak bangunkan rumah kita kat situ. Jadi kat situ ada ganti rugi yang perlu dijelaskan ataupun dibayar oleh penceroboh tadi lah. Jadi itu kita panggil tuntutan civil lah. Okay, yang kedua tuntutan jenayah. Jenayah ni maknanya tindakan yang boleh dibuat berdasarkan kepada kanun acara jenayah. So tengok kepada apa jenayah yang dia dah buat. Macam tadi yang Cik Sapuan beritahu, dia masuk ke kawasan tanah kita, itu dah kira menceroboh. Bila menceroboh, kalau katalah dia dah melanggar undang-undang kanun acara jenayah dan sebagainya, so maknanya tindakan tu boleh dibuat oleh pihak berkuasa lah, polis lah dalam kes ni. So kalau boleh jangan tembak lah. Kita bukan US. Sebab saya waktu kecil-kecil dulu, mak saya selalu cakap, kau pergilah tanah Pak Leman tu, hasil lagi Pak Leman tembak kau tahu. Dia tak berani nak masuk tanah Pak Leman tu. Yalah, masuk budak-budak. Tapi mungkin di US dia benar lah, sebab dia masih lagi boleh pegang senjata dan sebagainya. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua sebab masa pun terhad. Adalah koperasi ni sangat berminat nak beli hartanah kerana dia nampak potensi. Malangnya dalam tanah tersebut ada 3 pemilikan individu. 2 memegang keluasan 90% hartanah. Satu tu 10% je. Tapi yang 2 ni boleh dijumpai. Dan 2 ni yang nak jual sebenarnya kepada koperasi. Satu lagi ni memang tak dapat dikesan. Katanya dah buat ni. Saya pun tak boleh nak bagi keputusan sebab tu bukan kita punya bidang kuasa dan juga bukan kita punya core business lah. Dan kalau kita bagi tahu pun jangan beli dululah, cari yang ketiga tu. So macam mana kita nak selesaikan yang macam ni? Okey. Pandangan peribadi saya, kalau sekiranya kita tak dapat nak kenal pasti pemilik yang ketiga tadi tu, kita dah buat macam-macam cara. Kita dah pergi ke JPN, buat carian IC, tengok alamat terkini dia. Tak jumpa juga. Kita dah pergi, mungkinlah pergi ke jabatan insolvency, nak check sama ada dia ni bankrupt ke tidak. Tapi tak jumpa juga maklumat tu. Bila dia tanya dengan pemilik yang pertama dengan yang kedua tadi pun, dia kata saya tak kenal, orang ni pun saya tak pernah jumpa dan sebagainya. Jadi tak tahulah macam mana nama dia boleh ada pula dalam geran tu. Jadi langkah yang terbaik sebenarnya bagi saya lah untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah di masa depan lah. Di masa hadapan, sebaik-baiknya kita cari alternatif tanah lain sahaja. Betul lah. Itu pandangan saya lah. Betul. Itu lagi selamat lah. Betul. Kalau kita nak mulakan tindakan, panjang ceritanya, kita kena buat permohonan di mahkamah untuk dipanggil untuk dapatkan perintah mahkamah membenarkan tanda tangan tu diturunkan oleh pihak lain, bukan orang tu sendiri dan sebagainya. Macamlah kita kena buktikan, kita dah buat carian, kita dah pergi ke JPN, kita dah pergi ke mana-mana tempat ni nak cuba locate orang ni tapi tak jumpa, tak tahu whereabout dia kat mana, entah meninggal ke hidup lagi ke tak pasti kan. So perkara-perkara macam tu sebenarnya bagi saya agak tedious lah, banyak sebenarnya. Jadi tanah ni banyak cari kan. So maknanya carilah tempat lain. Carilah alternatif lain kalau boleh. Saya rasa kalau macam mana fuqaha dalam hartanah ada cerita, betul lah saya punya pendapat pun, janganlah beli dulu. Dia akan mengundang masalah di masa depan. Kalau nak habiskan duit untuk settlekan the current issue on that tanah tu, baik dia ambil cari tanah baru untuk situ pun kos pun makan
Untuk Silap boleh bawa dapat ke 2 tanah. mahkamah, untuk bawa ke mahkamah pun kosnya bukannya murah, memang tinggi lah. Dan sebab mahkamah kan kita pun kena tahulah perlembagaan kita ni dia menjamin keselamatan harta jugalah. Mahkamah pun tak simply dia nak lepaskan hak seseorang pada orang lain lah, tanpa melalui proses perundangan yang betul. Kawan saya pernah tanya lah soalan ni, tapi saya rasa it's a very direct question yang saya tak dapat nak bagi jawapan pun dekat dia lagi. Cumanya bila mana koperasi tu telah dibubarkan, contohnya kita dah tutup koperasi tu dan all the assets akan diserahkan kepada liquidator. So bila liquidator tu check balik tanah tu, sebenarnya tanah tu tak pernah pun di bawah nama koperasi, akan tetapi diberi mandat oleh ALK koperasi untuk diusahakan oleh koperasi ni lah. So individu tu bagi kepada koperasi untuk diusahakan. Tapi when it comes to bila kita nak ada kawan saya cuba bertanya kepada saya apa yang dia boleh buat dengan tanah ni untuk dia dapatkan balik hak dia kan, saya rasa macam benda tu is something yang dia kena direct to liquidator lah kan, sebab benda tu dah di liquidator punya tangan. Jadi kita nak interrupt pun macam tak boleh, selagi liquidator tak settle, so kita tak boleh nak buat apa lah dengan tanah So kan. betul lah macam tu. Betul. Dia sebenarnya dalam hal macam ni, beban pembuktian tu terletak kepada kawan yang menuntut tu. Mana dia yang kena buktikan kenapa dia kata dia berhak ke atas tanah tersebut. Jadi kalau misalnya kata dia boleh buktikan kenapa dia kata hak dia, ada dokumen, ada benda yang dah di tanda tangan dan sebagainya, so mungkin mahkamah boleh ambil jalan untuk memberikan hak tu kepada dia balik lah. So mungkin dia kena tengok agreement yang koperasi tu buat dengan contohnya arwah ayah dia berkaitan dengan pengusahaan tanah tu kan, pada peringkat permulaan sebelumnya semuanya berlaku. Okey, saya faham. Tapi dari segi perundangan ni undang-undang membezakan tak koperasi cara dia nak beli tanah lain, individu lain, syarikat lain ke sama aja? Dia dari segi pendaftarannya lebih kurang sama je. Individu ke syarikat ataupun koperasi beli, dia perlu tanda tangan ada satu dokumen dia panggil borang pindah milik 14A lah. Itu mesti didaftarkan di pejabat tanah. Cuma dari segi tata cara koperasi nak beli tanah ni, dia kenalah melalui mesyuarat ALK, dapat kelulusan. Beza dia di situ lah. Tapi macam kesan tadi tak ambil tu hampir lebih kurang sama. Ada je. Contoh kalau kata koperasi beli tadi, dalam isu yang Cik Safwan sebut tadi, mungkin koperasi beli tak habis beli ke dekat individu ni, lepas tu meninggal, dia anak dia nak faraid, dia jadi masalah lah. Mungkin soalan kita yang ketiga, sejak akhir ni lah, kalau kita tengok, kita pun nak elakkan daripada koperasi kita terjebak dalam penipuan ataupun skema hartanah lah daripada ejen-ejen yang lambakan ejen kat luar tu lah. Lot di dan lot tu berapa kaki je, tapi ada berpuluh nama di dalam tu. Dan saya pun pernah encounter lah benda ni semasa saya di lapangan dulu lah. Macam mana kita nak hadapilah benda-benda macam ni, jangan beli dulu ke, nasihat ke. Kalau kita berurusan dengan ejen ataupun dalam istilah kita panggil real estate negotiator, rent, kita kena pastikan bahawa orang yang kita berurusan tu memang dia bertauliah, dia berlesen. Okey, macam mana dia nak tahu tu? Adakah ada kena kelokat dia? Kalau ikut dekat kita ada satu lembaga dipanggil Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Tanah dan Pengurus Harta. So lembaga ni sebenarnya adalah satu lembaga yang memberi tauliah kepada mana-mana ejen hartanah untuk dia menjalankan khidmat sebagai seorang ejen hartanah. Macam saya sebagai peguam, saya ada majlis peguam. Tapi macam lembaga penilai ni dia yang memberi tauliah kepada ejen-ejen hartanah ni. Applicable untuk penjual rumah juga ke? Penjual rumah dia berbeza. Maknanya kalau kita nak jual rumah, kita nak pakai ejen, maknanya nak minta ejen tu tolong kita kena pastikan kita melantik ejen yang berdaftar dengan LPPH tadi. Jadi macam dalam yang soalan Cik Arif tadi, maknanya kita perlu pastikan kita berurusan dengan ejen yang betul. Itu first step dia. Macam tadi first step dia. Ejen tu nak kena disahkan lah. So nak semak tu macam mana? Nak semak dia, ada satu website, website LPPH tadi tu yang kita boleh masuk dan ada directory dekat situ. So daripada directory tu, contoh katalah dia bagi nama dia Ali bin Abu kan. So kita type nama dia Ali bin Abu. InsyaAllah kalau nama dia berdaftar, dia akan keluar dalam every directory single person in Malaysia yang berdaftar sebagai ejen hartanah akan ada dalam directory tu. Dan dia ada satu nombor pendaftaran, dia panggil REN number lah. So kat situ kita boleh tengok dia ni berdaftar ataupun tidak. Kalau kita berurusan dengan orang yang berdaftar, alhamdulillah insyaAllah benda tu kita dah nampak selamat lah. Tapi dalam masa yang sama, itu langkah yang pertama yang kita kena buat. Check masih dulu. boleh lagi kena tipu Berkemungkinan. Yang kedua, kita kena pastikan sebelum kita bayar apa-apa deposit, deposit tu bukan dibayar atas nama individu. Betul. Jangan sekali-kali katalah nama dia Ali bin Abu tadi, kita buat
payment untuk deposit tu, katalah deposit 3%. Bayar atas nama Ali bin Abu, masuk ke akaun bank Ali bin Abu. Tak boleh. Walaupun ni koperasi ke individu ke syarikat Tak boleh. ke, ini pun jangan dibuat. Jangan dibuat. Kita kena pastikan nama yang kita nak masukkan akaun tadi tu adalah nama agensi hartanah, nama Sdn Bhd. Agensi hartanah tu biasanya Sdn Bhd lah. Katalah ABC Sdn Bhd dan sebagainya. Enterprise tak boleh orang tu. Biasanya agensi hartanah memang Sdn Bhd. So kita bayar deposit kepada akaun syarikat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak bayar deposit tu, pastikan ada dokumen yang dipanggil sebagai booking form yang kita dah tanda tangan. So biasanya kalau kita nak beli, ada booking form, kita dah tengok, dah semak, tanah, lot number dia betul apa semua, keterangan harta tu dah betul, harganya betul, baru kita tanda tangan, dan kita pastikan salinan booking form tu diberikan kepada kita satu kopi lah. Itu langkah awal sebelum kita berurusan dengan mana-mana ejen hartanah. Alright lah. So jelas lah, maknanya lepas ni yelah kita pun takut sama ada orang koperasi ataupun individu koperasi ataupun anggota lah takut terjebak tu. So ini antara nasihat yang orang kata sukar lah untuk kita dapat dekat tepi jalan dan sebagainya. Ini legit punya nasihat. Tapi saya rasa mana-mana individu ataupun koperasi yang nak join in this industry, dia kena, because this is a big industry yang perlukan kos yang tinggi kalau nak join kan. So better to have a better study, you study first all the everything lah about industry ni sebelum. Dia mahal ni. Kadang-kadang orang tertarik dengan harga murah. Betul, betul. Itu yang kita tak nak tu. Pun je dalam tanah tu sekangkang gera je. Ada 100 sama. Beratur lah kita. Dah jenuh nak pecah tanah 100 orang. Kalau nak tunggu kat Bandar Masya pun kita ni orang yang keberapa lah yang nak tuntut dengan orang tu kan. So kita selesaikan dululah di dunia ni. Supaya nak masuk syurga dia senang lah. Lain macam cari bulan Ramadan ni. Ramadan Karim. Okay. Kita boleh ajukan soalan lain untuk di kita punya yang sesi ketiga pula. Antaranya lah nasihat orang. Kadang-kadang koperasi dia terlalu nak beli tanah. Dia kata tanah ni beli je untung. Beli je untung. So betul ke macam ni? Kalau nak tahu, kita tunggu sesi yang seterusnya. Untuk zon tengah, Beriman tahun yang baru. ingatlah pertama saya dapat tawaran di kita kawan-kawan. Okey, kembali kita ke podcast apa? Oh gitu. Kita harap jawapan-jawapan tadi tu memang gitu. Harap-harap je macam tu lah kita punya jawapan-jawapan daripada tetamu kita lah. Harap penonton kita kat rumah bila dengar jawapan-jawapan daripada tamu kita ni, itulah dia punya jawapan. Itulah dia. Gitu. Selama ni tak pernah tahu, ini kita tahu, dan saya pun sih memang teruja lah dengan jawapan-jawapan tu tadi. Saya rasa tetamu kita pada episod yang pertama ni, saya rasa banyak ilmu baru yang kita dapat lah tentang tanah. Kita fokus balik pada soalan tadi, dia kata lah jauh ke laut. Jauh daripada koperasi, kita pergi ke individu. Tapi soalan tadi tak jawab lagi. Habiskan soalan tu dulu. Iaitu beli tanah ni mesti untung ke? Ataupun yelah, sekarang kita dengar selalu nasihat orang tua, beli rumah cepat. Rumah 5-6 tahun akan naik. Macam tu. Koperasi pun bila dia dengar nasihat tu, dia jadi cemas. Wish, aku kena cek hartanah ni. Mana hartanah yang nak beli kan? Dapat pula tanah skema tadi habis kan. So betul ke beli ni mesti untung? Sebenarnya soalan tu jawapannya ada dua. Ada dua Untung ataupun tak untung. Betul. Dia untung tu confirm, tapi tak untung pun confirm je. Untuk koperasi sebenarnya saya nak sentuh sikit berkaitan dengan perks yang diberikan oleh government lah, oleh kerajaan. Terutamanya koperasi yang mendaftarkan diri mereka, aktiviti mereka adalah hartanah. Okey. Bila kita nak tubuhkan koperasi, kan ada aktiviti yang kita akan buat. Betul. Yang buat peruncitan, buat pertanian dan sebagainya. Kalau kita masukkan salah satu aktiviti kita tu ada hartanah, sebenarnya ada kelebihan di situ. Sebab apa? Bila kita beli hartanah, kita akan dikecualikan daripada duty stamp. Yes. Yang saya tahu adalah cukai LSDN tu dikecualikan dalam tempoh 5 tahun mula-mula. Itu perkara yang lain. Itu pun ada ramai yang nak tahu kan. Walaupun saya dah berbuih lah cerita, tapi kita cerita lagi 5 tahun pertama LSDN tak kena. Tapi kalau kumpulan wang 750, kumpulan wang anggota lah, dia bawah 750,000 pun masih dikecualikan lah. Jadi stamp duty ni kalau kita nak jimat, sebenarnya lagi tinggi kita beli harga tanah ataupun rumah tu, lagi tinggi stamp duty yang kita kena bayar. Jadi kalau kita dah memang daftarkan dalam undang-undang kecil kita, aktiviti koperasi adalah hartanah, maka kita boleh mendapat pengecualian.
Sebab itu memang dah digariskan di bawah Akta Stamp. Yang kedua, dari segi keuntungan juga untuk koperasi, mana-mana koperasi yang sebenarnya beli hartanah dalam tempoh sekarang ni lah. Kita cerita selepas pasca COVID, COVID-19. Harga hartanah ni sebenarnya kalau kita ikut graf, sampai satu tahap bila kita cerita mungkin 2013, 2014 dulu, itu merupakan harga yang paling peak dalam pasaran hartanah. Ketika tu 2013 paling tinggi. Paling tinggi. Okey. Ketika tu kalau tuan-tuan perempuan tengok sebenarnya harga hartanah rumah teres dekat kawasan KL yang baru launch dah sampai 900,000. Tak mustahil ketika tu. 900,000 mungkin 800,000 ke bawah sikit tu susah nak jumpa lah di kawasan KL lah, Klang Valley. Tapi sekarang ni kalau tengok launching yang baru kat kawasan Klang Valley, rumah yang rumah teres dan sebagainya, mungkin kita cerita kawasan yang outskirt sikit lah macam Kajang dan sebagainya, mungkin di bawah daripada 700,000 yang ikut harga yang terkini ni lah. Dan kalau kita tengok di pasaran subsale, subsale sebenarnya pun sekarang ni pun dah mula menurun lah. Especially yang melibatkan high rise, kondo-kondo dan sebagainya. Kalau dulu nak dapat kondo bawah 500,000 kat KL ni susah. Sekarang ni dah mula dah. Ada yang mungkin 3 bilik 2 bilik air yang kita boleh dapat dalam harga lingkungan 400,000, 400 ke 500,000 tu dah boleh dapat lah. So itu yang saya kata sekarang ni peluang bila koperasi nak beli hartanah, satu tadi dikecualikan duty stamp, dan dalam masa yang sama kita boleh grab peluang tu sebab harga hartanah tu dah mula nak kata menurun banyak tu tidak, tapi dia dah mula mendata lah. Dia tak naik. Tak tahu nak naik ke, tak tahu nak tahu. So ini adalah the right time to buy lah. Betul. Kata orang Mak Saleh di ujung kampung lah. Tapi dulu waktu zaman saya belajar, selalulah diperkatakan tentang bubble burst situation ni. So bubble burst situation ni dia boleh terjadi dalam tempoh masa, dalam jangka masa tertentu lah dalam ekonomi punya sistem. So nak tanya pandangan Encik Isaac berkaitan dengan bubble burst ni. How we can predict and how we can kita boleh gunakan peluang bubble burst ni untuk kita dapatkan hartanah dengan. Kita di Malaysia ni sebenarnya agak beruntung sebab Bank Negara Malaysia kita ni memang dari segi tata urusnya sangat-sangat baik. Saya boleh katakan begitu. Sebab kalau tuan-tuan perempuan masih ingat masa zaman COVID, PKP dulu, ingat tak kita punya BR kita turun sampai 3%. Ketika tu kan. So masa tu memang jarang-jarang kita dapat macam tu lah, begitu rendah kan. Lepas tu ada moratorium yang diberikan. So itu semua untuk menggalakkan ataupun untuk memampan lah orang kata. Kita nak pastikan ekonomi kita ni tak sampai jadi ke tahap bubble burst tadi itulah. Dan kalau kita tengok sebenarnya ketika berlakunya COVID-19, banyak orang yang terdesak, yang terpaksa menjual rumah-rumah mereka ketika tu. Masa tu mungkin dia beli sebelum COVID, dia mungkin dengan gaji yang banyak dan sebagainya, jadi dia buat pelaburan dalam bidang hartanah. Mungkin bukan satu ataupun dua, dia beli sampai 4 ataupun 5 buah rumah sekali beli. Ketika tu mungkin duit dia banyak, dia bekerja contoh macam pilot dan sebagainya. Masa tu boleh terbang lagi. Time COVID tak boleh terbang, semua grounded kan. Jadi mereka ni dah tak ada means untuk bayar. Tak ada gaji, tak boleh nak bayar rumah yang ada ni. Itu yang banyak rumah-rumah yang dilelong ketika tu. Jadi bila balik pada soalan yang Cik Safwan tanya tadi tu, sebenarnya kekangan ataupun apa yang Bank Negara buat dengan cara mengekang ataupun memastikan tak ada berlakunya penawaran yang lebih tinggi dari segi dia kekang dari segi bank macam mana nak bagi pinjaman dan sebagainya, nak pinjam ketika tu memang agak susah. Kita nak buat pinjaman. After COVID-19 sebenarnya kalau tengok 2021, 2022 memang pasaran hartanah ni dah mula menyusut sikit. Antara faktornya adalah susah nak dapat pinjaman bank ketika tu lah. So itu antara cara macam mana kita nak orang kata control lah kita punya ekonomi tu supaya tidak berlakunya bubble burst tadi tu. So maknanya memang boleh untung, memang boleh rugi. Dia bukanlah beli je untung Dia bukan tu. Dia ada dua jawapan lah tadi. Jadi macam firma ataupun macam Tok Isaac sendiri ada buat dah kira-kira tu. Sebab kadang-kadang koperasi dan jumpa kita pun adalah ilmu nak kira-kira tu, tapi setakat kemampuan kita lah, dengan latar pendidikan kita, dengan pengalaman kita boleh kira macam tu saja. Tapi untuk dapatkan satu yang pastilah, yang yakin dia boleh beli, dan kalau katalah dia beli tu rugi, dia tak dipersalahkan sebab ada kira-kira ni. Tu ada tak KJ Azad ada buat ke? Dalam mana-mana sifir kira-kira sekali Encik Arif, yang mustahaknya kita kena tahu motif ataupun objektif kita beli tujuan untuk apa. Kadang-kadang dengan koperasi ni dia pandang terlalu jauh ke depan.
Dia cakap saya nak beli tanah ni untuk memudahkan nanti di kemudian hari koperasi nak buat pecah lot, nak jual pula Banyak kepada saya dengar, anggota-anggota Hasan. dan sebagainya lah. Banyak Okey. saya dengar lah. Tapi dalam masa yang sama dia fikir mungkin nak pecah lot tu dia punya kos nak pecah lot tu macam murah. Kan tak melibatkan yalah bayaran premium, nak kena bayar pejabat tanah, nak bayar konsultan dan sebagainya. Dia beli tanah dia mampu. Mungkin dia beli tanah harga RM500,000. Lepas ni kalau misal kata kita pecah lot, kita dapat dalam 30 lot, jual satu ahli kita jual RM300,000, dah berapa banyak koperasi untung. Tapi dia tak fikir kos untuk buat pecah lot tu macam mana. Kan? So itu antara perkara yang saya nampak. Yang mana kena kira juga, kena kira. tahu apa motif. Ya, sebab saya pun pernah dapat, kadang koperasi tu di place beli tanah di Kuala Kangsar. Di situ pun kita dengar dah tak logik lah. Macam mana awak nak pantau tanah tu daripada tak dicerobohi dan sebagainya. Lepas tu akhirnya memang duduk macam tu sajalah tanah. So kita kena ada kira-kira, matlamat yang jelas, tapi tak boleh terlalu jauh lah. Tapi kira-kira kena buat. Kalau kata berlaku lah nanti, yelah kita dan Worst koperasi ni case orang ramai. scenario lah. Ramai. Jadi bukan semua orang suka kita. Dan kita tak popular di kalangan tu. Adalah perkara yang boleh backup kita lah. Okay. Satu lagi kot. Kalau dari saya, lelong ni bagus tak bagus beli? Okey, lelong ni kena faham. Dia ada banyak jenis lelongan tau. Yang biasa kita dengar lelongan awam, public auction. Dan lelongan ni boleh jadi dibuat di mahkamah, boleh jadi dibuat di pejabat tanah, dan boleh jadi dibuat di private auction. Private auction ni maknanya kalau yang ada bilik lelongan khas dibuat kat hotel dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan lelongan dibuat secara online. Baik di mahkamah pun sekarang dia dah ada secara online dah. Oh, ada juga. Ada. Dia tambah satu lagi mode lah. Tadi online, semua pakai tukul kayu tu lah. Tak ada tukul dah. Tak ada tukul lah. Oh, Maknanya tak dengar orang ketuk lagi dah. Dia tak ada pakai kamera, kau nak tengok satu-satu kita nanti. tak betul nampak sangat lah dalam bank tu tak mampu lah untuk masuk lelong. So bila kita cerita tentang lelongan ni, saya nak ingatkan lah kepada semua. Tak semua property ataupun hartanah yang ditawarkan dalam lelongan tu menguntungkan. Tak semua. Sebab apa? Ada lelongan yang dibuat. Contoh paling ketara sekali kalau kita beli di private auction. Okay. Private auction yang lelongan di bilik tertentu, hotel dan sebagainya yang ataupun pustaka ilmu pun boleh jadi kalau ni. Mungkin boleh. So lelongan yang macam ni sebenarnya kebanyakan hartanah yang dibuat, yang dilelong adalah hartanah yang belum ada geran. Pernah dengar master title tak? Geran induk. Maknanya geran yang dipegang adalah master title yang bukan dimiliki oleh individu. Contoh nama dalam master title tu, geran induk tu adalah nama pemanju. Jadi bila kita terbeli hartanah yang dipegang di bawah master title ni, headache dia nanti bila kita nak buat pindah milik ke atas nama kita. Bila geran serata tu dah keluar, ada kos-kos tambahan yang kita perlu bayarlah untuk tujuan-tujuan tu. Itu tak cerita ni tiba-tiba orang masuk caveat. Betul lah. Betul? Saya pernah dengar. Tapi orang kata beli je lelong kan. Ada macam tu lah. Dia bukannya semua untung lah. Kena ada matematik dia juga. Jadi kalau nak beli lelongan boleh beli, tapi beli yang di mahkamah tinggi ataupun di pejabat tanah. Sebab itu memang garanti memang dah ada geran. Memang ni tips yang proper mana channel lah untuk cari benda-benda lelong. Kalau koperasi dengar ni salah satu tips lah. Tiba-tiba saya buat auction tu, itu meragukan lah tu. Dan satu lagi yang saya nak bagi tips tambahan ni, kena pastikan kita kena ada cash dalam tempoh tertentu untuk kita bayar harga jualan yang kita menang bidaan tadi tu. Contoh, dalam dipanggil POS, Proclamation of Sale, Pisyaran Jualan Lelong. Dia dah nyatakan 120 hari untuk bayaran penuh dibayar kepada pelelong. Okay. Kalau tak dapat meet tu? Kalau tak dapat meet, benda tu burn. Maknanya deposit yang kita dah bayar, biasanya 10%. Sebelum kita masuk bidaan tu, kena bayar 10% dulu. So 10% tu, kalau misalnya kata tak dapat bayar, baki 90% dalam tempoh 120 hari, 10% kita tu akan dihanguskan. Paling murah pun RM10,000 lah. Tapi tak jumpa lah rumah RM10,000. Kan? Sekarang ni, mana kalau RM30,000, RM25,000 nak burn macam tu, dia kena fikir balik lah. Yang itu adalah koperasi akan dipertanggungjawab bukan saja di Masyarakat Agung pun tak lepas nak jawab. Tu dia. Maknanya ada kerusi terbang dulu lah Masyarakat Agung. Kerusi terbang, parang. Itu nanti pegawai SKM lah yang akan ditarik untuk kita akan jadi barisan paling hadapan sekali untuk backup nanti. Jadi itulah dia. So sebelum kita berakhir ni, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Isaac kerana banyak yang info yang beliau kongsikan yang memang kita pun bila nak gitu rupanya banyak rupanya yang kita boleh ketahui. Apa harapan ataupun mungkin pada Tuan Isaac sendiri, prinsip koperasi yang Tuan Isaac sendiri yang nak biarlah prinsip tu macam contoh kebebasan dan autonomi. So yang macam mana yang paling ideal lah pada ni, ataupun apa harapan
Tuan Isaac sendiri? Harapan saya biasanya bila kita tubuhkan koperasi ni, kita mengharapkan kerjasama daripada seluruh anggota yang join koperasi tu. Dan kadang-kadang benda ni jadi retorik tau. Sebab apa saya kata retorik? Bila kita nak wujudkan koperasi tu, masing-masing okey, bagus idea ni, teruskan. Masih MAP tu alhamdulillah ramai yang munculkan diri, yang sokong kan. Tapi bila dah wujud koperasi tu, surat beranak dah keluar, ALK yang dah dilantik katalah ada 9 orang, tak semua 99 orang ni bekerja. Jadi bagi saya dalam mana-mana koperasi sekalipun, kerjasama tu paling mustahak sekali. So jangan kita nak cerita tentang perjuangan kalau katalah kita tak boleh sama-sama berjuang dalam koperasi tu. Itu rasa yang pandangan yang paling ringkas tapi bagi saya paling mustahak. Dan itulah nama koperasi yang pertama ditubuhkan di Malaysia, Syarikat Bekerja Bersama-sama. So mesti kena bekerjasama. Betul. Untuk jayakan koperasi punya konsep. Dan mungkinlah ada sikit tambahan dia, lembaga tu mungkin tak perlu ramai. Di peringkat permulaan. Ya, untuk permulaan lah. Tapi kita tengok komposisi kita punya anggota. Kalau anggota tu 3,000 orang, tak padanlah kalau 3 orang je lembaga kan. Macam ni kita baru lagi, mungkin kita boleh kurangkan lah di situ. Dan yalah, macam-macam bila kita minta komitmen ni, dia mestilah dengan duit. Tak ada duit, kita tak boleh berniaga lah. Anda kata aku anak ramai dan sebagainya, kita nak dengar lah macam tu. Tapi sumbang lah walaupun sedikit. Itu sajalah daripada kita. Dan kita harap supaya penonton untuk tengok episod yang seterusnya. Nantikan sedutan untuk episod yang seterusnya. Sebenarnya kes skim cepat kaya ni kan, jualan langsung sebenarnya dah lama sebenarnya bertapak kat Malaysia ni. Saya rasa hampir semua koperasi yang menjalankan aktiviti pelaburan ataupun menjalankan aktiviti yang berbentuk skema ni ataupun skim cepat kaya ni akan menawarkan dividen yang sangat tinggi. Sehingga satu tahap dalam bulanan pun diberi dividen. Saya rasa tak ada satu pun institusi kewangan dalam Malaysia ni ataupun dalam negeri boleh bagi dalam bentuk bulanan. Saya rasa kalau boleh bagi tu bank ni yang bagi. Bank pun akan bagi selepas dia bagi setahun sekali. Ya betul, selepas audit, selepas keuntungan bersih baru dia akan bagi sesama banyak. Dan saya rasa skema-skema ni ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Mati satu tumbuh lagi, mati satu tumbuh lagi. Dia tak akan pernah habis. Okey, nampak menarik kan? So akhir sekali saya ucapkan sekali lagi terima kasih Cik Safwan. Terima kasih kepada Tuan Isaac kerana sudi hadir ke podcast gitu kita dah berkongsi begitu, saya rasa begitu banyak lah ilmu tentang harta tanah. Walaupun kita ada very short time untuk kita berborak, tapi saya rasa sangat-sangat bermanfaat masa yang kita ada ni untuk kita share. Dan saya ucapkan terima kasih dan semoga koperasi Anadi lebih terus maju dan sukses lah di dalam dunia berkoperasi ni. Saya pun ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Arif dan juga Cik Safwan dan juga kepada SKM atas peluang yang diberikan untuk saya berkongsi pada hari ini. Jadi dengan ucapan tadi mana berakhirlah episod yang pertama kita pada musim yang kita panggil musim 2025 lah. Dan sekali lagi terima kasih walaupun kita bulan ni tak ada manis-manis yang kita bagi, tapi Tuan Isaac sanggup untuk datang berkongsi beberapa rahsia di dalam isu-isu harta tanah. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, oh macam tu, sembang lebat tapi gaya mesti padu. Oh gitu, mari dengar dulu, dengar sekali mesti tak sabar menunggu.